Okay. Um, you don't mind kalau macam aku dah tengok kau punya writing, boleh komen sikit tak pasal user router, sebab aku dah tengok buat tulisan panjang kat tu, mungkin pasal immunity whatnot lah. Sekarang ni macam user router pun dah dibebaskan, lepas tu ada keluar, ada komen sikit, mungkin boleh touch sikit kalau you don't mind sebelum kita masuk sistem Islam. Isu user router yang aku tulis tu itu berkaitan dengan permohonan oleh Perdana Menteri untuk dapat immunity terhad lah, supaya kes tu tidak dibicarakan sekarang. Jadi isu tu dia minta satu ketentuan dari segi perlembagaan lah, sama ada dia dibenarkan immunity tersebut. Isu ni berbeza dengan kes dadah atau ganja user router ni. Betul. Itu kes yang lain. Jadi yang aku tulis tu yang berkaitan dengan Perdana Menteri mohon kekebalan. So yang tu pun Mahkamah Rayuan dah benarkan untuk penangguhan prosiding pendengaran kes lah. Sehingga keputusan Mahkamah Persekutuan mengenai isu perlembagaan tersebut. So dia dengar bagi aku lah di Mahkamah Rayuan ke terus federal benda tu? Federal Court? Patutnya Federal Court yang akan dengar, sebab kalau dia mohon di bawah Seksyen 128, tetapi memandangkan dia mohon baru ni di Mahkamah Tinggi tolak. So kalau tengok daripada kronologinya, dia merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itulah yang menolak ni di Mahkamah Rayuan. So Mahkamah Rayuan terima lah. So bila bicara tu dia dengar ada tarik? Tak tahu lagi rekod rayuan apa tak file lagi. Dia orang ada masa untuk filekan rekod rayuan 3 bulan. Okay. So benda tu akan didengarkan di Mahkamah Rayuan lah. Kalau akan didengar di Mahkamah Rayuan dulu lah, sama ada keputusan Mahkamah Tinggi menolak tu betul ke tak betul. Kalau Mahkamah Rayuan dia boleh bawa ke federal kat lepas tu, kalau dia Anwar tak puas hati. Boleh ya? Boleh. Tak puas hati boleh okey lagi. Dia 3 peringkat kan? Dia 3 peringkat. Tapi cuma Dr. Zul tu dia bagi fair lah. Dia kata itu hak Perdana Menteri untuk bawa benda tu. Because benda tu berkaitan dengan perlembagaan, itu hak dia. Dan juga yalah, user router pun ada hak untuk didengar lah kes dia. Tapi cuma dia kena bersabar sikit dekat situ lah. Okay. Cuma kes yang pasal kes betul dia dah bebas tu, kita tak nak komen sangat lah. Cuma dia dekat situ tak faham kenapa yang mungkin masuk ni takut terlebih sensitif sikit kot. Yalah, macam ada orang bising macam dia pun ada komen kan. So tak apalah kot. Kau boleh cakap sebab ni dia judge, dia memang pakar kalau kita nak, sebab dia punya of course satu daripada yang dia punya optik orang tengok tu macam lah, macam dia takut ada unsur-unsur yang jahat lah buat security router ni, tu yang cakap lah. Yang kes jenayah dia tu. Macam satu benda dia cakap dia punya jenayah tak lepas dengan AG, so dia buat civil. Mungkin penduduk raya tak nak ambil kes tu. Bukan, dia kita jangan keliru je. Dia kes yang private antara Yusof router dengan Anwar Ibrahim tu adalah kes yang lain. Yang kes jenayah yang lepas ni adalah kes ganja dengan 2 pistol tiruan tu kan. So yang mana satu kau nak minta ni, yang kes ganja ni? Ganja tu tak apa. Ganja tu dia ada kata macam ada orang komen pasal cara siasatan tu tak betul lah. Dia tanyakan tadi aku nampak ada masuk WhatsApp, dia punya lawyer Rafiq tu ada hantar pada ketua polis. Dia kata kenapa dia tak tengok polis. Ada kena jawab lah. Dia kata ada yang kata macam sepatutnya penduduk raya pun kena tengok lah both side of argument, daripada penduduk raya dan juga daripada peguam bela, apa dia punya counter argument, sama ada benda tu ada kes ke tak. Dan in certain sense orang kata bila dapat jadi macam ni, macam NIA pada Yusof lah, sampai kes tak ada, dia kena duduk dalam lockup 9 bulan 10 hari lah. Itu salah satu argument lah. Daripada bulan September sampai sekarang benda tu baru lepas. So ada dia benda tu sebab kes berkaitan 39B. Dia kes dadah ni dia ada certain amount, kita ada presumption.
Kalau certain amount tu kau sikit, maka presumption dia kau hanya nisab saja. Tetapi kalau banyak, presumption dia kau ni mengedar. So bila mengedar, dia akan 39B. So yang 39B ni, dia tak boleh jamin. Siapa-siapa yang dituduh 39B, tengok macam kes Yasin penyanyi tu kan. Dia jamin. Jadi sebab itulah dia ditahan di dalam penjara 9 bulan. So itu prosesnya. Kemudian, cuba kau bayangkan. Kalau kau jadi AG, report yang kau dapat daripada polis, polis kata ganja jumpa dalam kereta. Kereta tu milik Yusof. Ya. Tak ada bukti menunjukkan itu pemilikan orang lain. Dan kereta tu berkunci pada waktu tu. Kemudian kau nak kata presumption dia, bila dadah tu jumpa dalam kau punya kenderaan, kau nak kata tu siapa punya? Okay. Kalau kau jadi AG, kau nak kata siapa punya? Of course. Okay. Kita tolak. Of course AG kata kerana kereta ni milik kau kena jawab lah kan? Okay. Kau kat mana kau nak jawab? Jawab kat mahkamah. Fair enough. So defense router pula, router kata ini ada somebody yang nak pedajar dia lah sebab dia buat kes terhadap Anwar Ibrahim. So somebody mesti nak anaknya dia letak dia punya ganja tu dalam kereta dia. Dia kata ni bukan barang milik dia. So itu dia punya defense lah. So apparently mahkamah kata oleh dia bila presumption, satu benda yang penting presumption ni kawalan. Kawalan. Contohnya kalau kereta tu orang boleh buka. Kenapa kunci? Tiba-tiba bila kita tanya korporal yang saja yang siasat tu, dia kata boleh buka. Walaupun tak ada kunci, kita boleh buka, kita ketuk-ketuk sikit, kita buka pintu contohnya. So menunjukkan ada kemungkinan orang lain yang planted benda tu. Yalah. So itulah yang berlaku dalam kes Yusof router ni. Mahkamah kata tak selamat untuk panggil dia bela diri sebab elemen-elemen kawalan milikan tu tak sempurna dipresent oleh konstitusi. Sebab dia kata polis dapat makluman pukul 5 pagi buat intipan, tunggu Yusof nak buka pintu kereta baru kau pergi serbu. So siapa yang bagi maklumat tu tu mungkin di situ lah dia orang attack, kata siasatan tak sempurna. So Yusof kata ni mesti dia bagi nama kan, dia kata yang konspirasi ni Anwar Ibrahim, Farhas. So lawyer dia tanyalah dalam kes tu, ada tak polis buat siasatan bila Yusof router buat ni kan? So polis kata tak ada. So bila tak ada tu, kenapa polis tak siasat? Timbul persoalan begitulah. So menyebabkan mahkamah kata tak selamatlah untuk dipanggil. Tetapi tak tahulah kan, mungkin bila kalau lah ada rayuan nanti, mungkin mahkamah rayuan dia tengok dari segi angle yang berbeza. Angle yang program negara tengok tadi, dia kata kalau kereta dah kau punya, kalau barang tu bukan barang kau jawab dululah, panggil dulu pembela diri baru kau jawab tengok betul ke tidak. So tak tahulah. So AG appeal benda tu lah. Tak tahu sekarang ni tak ada keluar lagi kan. Tak apa. Okey. Dalam ni tak ada keluar lagi. Dia orang dah masa nak appeal. Tak silap 14 hari. Tapi kalau dia pakai benda macam ni, maksudnya kes-kes yang macam polis jumpa dadah dekat kereta orang, kat rumah orang ke, orang memang orang tu meninggal dadah ke, banyak juga lah cara nak lepaskan diri tak lepas ni. Kalau orang tu pandai. Saya sendiri ada pengalaman lah bawa kes milikan dadah ni. Kan? Jadi barang tu jumpa dalam bengkel baiki kereta. Okey. Letak dalam tandas tu kan, dia punya tempat simpan air tu. Semua orang boleh masuk. Kan
tandas tu, lepas tu kan biasanya tandas banking kan dia ada macam pintu kecil dekat atas tu. Dekat dia untuk pengudaraan kan. Van dia. So dah tandas tu dia ada tempat pump dia tu kan. Dia. Okey. So ganja tu jumpa dalam tempat pump tu lah. Tetapi bila kita tanya masa cross examination tu, kita tanyalah polis, ada kemungkinan tak orang lain boleh letak situ sebab ada kemungkinan tak akses banking ni ataupun dia seorang. Dia kata ramai pasal banking ni banyak pintu, dia kata. Belakang. Ada pintu belakang, ada pintu depan. So barangkali tak ni orang lain tak, dia kata mungkin lah, dia kata mana dia tahu, dia kata. Jadi bila jawab macam tu, macam mana nak